Dia punya sedap, yang tak suka sayur pun jadi nak makan tau. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak buat sayur sumbat celup tepung ala Korea. Satu adunan boleh guna untuk 3 jenis sayur. Ini memang serius berbaloi buat sendiri dekat rumah. Caranya mudah saja, campurkan 400 gram ayam cincang dengan 1 keping tofu, daun bawang, carrot, bawang putih cincang, 1 sudu besar sos tiram, 3 sudu besar kicap cair, 1 sudu besar minyak bijan, sedikit white pepper dan juga garam secukup rasa. Gaul sebati ke semua bahan ni. Next, ambil cili hijau. Kita nak belah tengah dan buang biji dia. Ambil cendawan shiitake, belahkan 2 di tengah tapi jangan sampai habis belahnya. Terung pun sama juga. Hiris separuh, lepas tu potong habis biar dia tengah-tengah macam ni. Okey, ambil inti ayam tadi, boleh isikan dalam sayur kita. Dia guna piping bag, senang nak letak. Siap isi penuh kemas macam ni. Ambil 2 cawan tepung goreng ayam, bancuhkan dengan air sedikit demi sedikit sampai adunan jadi likat macam ni kan. Lepas tu boleh ambil sayur sumbat kita tadi, salutkan dengan tepung, celupkan dalam adunan dan goreng dalam minyak yang panas. Cendawan shiitake dengan cili sumbat tadi pun sama juga, guna step yang sama. Sebelum celup, salut dengan tepung dulu supaya tak bocor isi ayamnya. Gorengkan sayur sumbat ni sehingga warna dia jadi cantik golden brown macam ni. Siap untuk dihidang. Rangup dengan isi ayam yang savory, cicah pula dengan kuah tteokbokki tu. Serius sedap. Mana yang tak pernah rasa, boleh try resepi ni dekat rumah. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.